Kebanyakan manusia menjalani kehidupan mereka berdasarkan anggapan bahawa seolah-olah akhirat, syurga dan neraka tidak ada, tetapi bagaimana jika ada? Masyarakat sekular di seluruh dunia yang hidup seolah-olah tiada akhirat berusaha mewujudkan syurga di dunia, namun mereka juga tidak berjaya mencapainya. Manusia tidak pernah benar-benar mencapai kesepakatan tentang apa itu akhlak universal. Pihak yang kuat selalu memaksakan pemahaman moralnya sendiri dan definisi peradabannya sendiri kepada pihak yang lemah dengan berkata, inilah yang benar. Pada zaman penjajahan, negara-negara barat membunuh penduduk tempatan sambil berkata, kami sedang memajukan dan membawa peradaban kepada mereka, dan mereka bersembunyi di sebalik undang-undang yang mereka ciptakan sendiri. Hampir semua agama dan mazhab yang percaya kepada adanya akhirat mengajarkan bahawa penganut mereka pasti akan masuk syurga walaupun mereka melakukan pelbagai dosa, kecuali agama Allah. Namun, Al-Quran, Injil dan Taurat menjelaskan bahawa ajaran itu tidak benar. Oleh itu, kita perlu menyedari bahawa kepercayaan seperti itu memang salah, lalu membebaskan diri daripadanya. Baqarah 80-81, dan mereka berkata, kami tidak sekali-kali akan disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari yang tertentu. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Maka Allah tidak akan memungkiri janjinya, atau hanya kamu mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kamu mengetahuinya. Yang benar, sesiapa berbuat kejahatan dan ia diliputi oleh kesalahannya itu, maka merekalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baqarah 111-112, dan mereka berkata, tidak akan masuk syurga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanyalah angan-angan mereka. Katakanlah, bawalah bukti kamu, jika kamu orang yang benar. Tidak demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang ia berbuat kebaikan, maka baginya pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan mereka tidak akan bersedih hati. Jika Islam telah dicampuradukkan dengan hukum-hukum yang bertentangan dengannya, maka agama itu bukan lagi agama Islam. Memberi nama Islam kepada sebuah agama yang kandungannya telah dicampur dengan pemikiran manusia sendiri dan hanya mengandungi petikan daripada Islam, tidak menjadikannya agama Islam. Ciri utama agama Allah adalah bahawa tiada campur tangan manusia di dalamnya. Namun, biasanya orang yang melakukan campur tangan dalam agama Allah adalah golongan agamawan dan tokoh-tokoh agama. Untuk membuat orang-orang menerima agama yang telah mereka campuri dan ubah mengikut kepentingan mereka sendiri, biasanya pemerintah dan golongan agamawan mengajar dengan bersungguh-sungguh bahawa, jika kamu mengikuti agama ini, kamu akan masuk syurga. Selepas para nabi, mereka mengubah agama Allah dengan cara seperti ini sehingga yang tinggal hanyalah nama agama Allah sahaja. Abu Basir meriwayatkan, aku bertanya kepada Imam Jafar As-Sadiq tentang surah At-Taubah, ayat ke-31, mereka menjadikan para ulama dan rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Imam Jafar As-Sadiq bersabda, demi Allah, mereka tidak berpuasa kepada para ulama dan rahib itu, dan mereka juga tidak bersolat, sujud kepada mereka. Tetapi para ulama dan rahib itu menghalalkan bagi mereka apa yang Allah haramkan, dan mengharamkan bagi mereka apa yang Allah halalkan. Lalu mereka pun mengikuti mereka. Agama bermaksud undang-undang, hukum. Ketika hukuman bagi pencuri dinyatakan dalam surah Yusuf, ayat ke-76, semua penterjemah menterjemahkan perkataan, fi dinil maliki, sebagai, dalam undang-undang raja. Terjemahan bagi perkataan din dan Taurat dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia ialah undang-undang, hukum. Makna asal perkataan, din yakni agama, dalam kamus ialah jalan yang diikuti. Din bermaksud undang-undang, hukum, dan undang-undang itu adalah untuk dilaksanakan oleh manusia. Allah menurunkan undang-undangnya bukan semata-mata supaya kita mencintai undang-undang itu, tetapi supaya kita mengamalkannya kerana cinta kepada Allah.
Allah menurunkannya bukan sekadar untuk kita mengetahuinya, tetapi supaya kita melaksanakannya. Injil Barnabas, bab 79 dan 150, adakah kamu menyangka bahawa Allah memberikan hukumnya supaya hukum itu sendiri dicintai? Sama sekali tidak. Allah memberikan hukumnya supaya manusia berbuat baik kerana cinta kepada Allah dan hidup menurut hukumnya. Manusia hendaklah mempelajari segala yang dipelajarinya bukan sekadar untuk mengetahuinya, tetapi untuk mengamalkannya. Agama, sistem sekular dan demokrasi. Sekularisme berasaskan prinsip bahawa pemerintah tidak mendasarkan undang-undangnya kepada hukum-hukum wahyu daripada mana-mana agama atau kepada mana-mana kitab suci. Dalam sistem sekular, tidak ada kaitan antara undang-undang dengan Allah, dan sumber keabsahan undang-undang berpindah dari langit ke bumi, iaitu kepada kehendak majoriti masyarakat, akal, sains sekular, serta keinginan dan keperluan zamannya. Dengan itu, pemerintah-pemerintah boleh mengubah undang-undang mereka mengikut kepentingan dan keinginan majoriti rakyat. Ini adalah demokrasi. Dalam sistem ini, agar semua rakyat, termasuk mereka yang tidak beragama atau yang menganut pelbagai agama, juga turut mematuhi undang-undang dan pemerintah, maka undang-undang didasarkan pada logik sekular yang dapat diterima oleh majoriti rakyat. Melalui sistem demokrasi ini, seluruh rakyat diharapkan menerima pemerintah dan berkhidmat kepadanya. Namun, adakah majoriti manusia lebih mengetahui daripada Allah, yang menciptakan manusia, tentang bagaimana negara dan manusia sepatutnya diperintah? Jika tidak, mengapa kuasa untuk membuat undang-undang perlu diberikan kepada golongan majoriti? Selain itu, bagaimanakah hak-hak golongan minoriti akan dilindungi? Adakah golongan majoriti sentiasa dapat membuat keputusan yang adil dan benar? Kemal Atatürk, pengasas Republik Turki Sekular, pada tahun 1937, berkata seperti berikut. Sudah diketahui umum di seluruh dunia bahawa program utama kami dalam pemerintahan negara ialah program Parti Rakyat Republik. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya merupakan garis panduan utama yang menerangi kami dalam pemerintahan dan politik. Tetapi prinsip-prinsip ini sama sekali tidak boleh disamakan dengan dogma-dogma kitab yang dipercayai turun dari langit. Kami mengambil ilham kami bukan dari langit dan alam gaib iaitu dari Allah dan agama, tetapi secara langsung dari kehidupan. Kesimpulan, namun Allah lah yang menurunkan ilmu sains dan akal itu, dan para nabi telah menyampaikan hukum-hukum ini kepada umat manusia. Pada zaman dahulu, kaum musyrik tidak mengikut akal. Namun, pada zaman ini, kaum musyrik moden menjadikan akal dan sains sebagai Tuhan bagi diri mereka, lalu menggunakannya untuk menentang para nabi. Pada hari ini, hal-hal yang disebut oleh golongan sekular sebagai urafat ialah hal-hal yang dahulu digunakan oleh orang-orang musyrik untuk menentang para nabi. Para nabi berjuang menentang kaum musyrik pada zaman dahulu dengan menggunakan akal dan sains yang diturunkan oleh Allah. Tetapi pada zaman ini, orang-orang yang tidak beragama dan golongan sekular menggunakan akal dan ilmu sains untuk menentang agama yang diturunkan oleh Allah. Hampir semua orang yang menghasilkan penemuan ilmiah adalah mereka yang percaya kepada kitab-kitab ilahi. Di negara-negara seperti Turki, oleh kerana ilmu sains moden dilahirkan daripada ajaran yang tidak beragama iaitu sekularisme, maka pemerintah-pemerintah yang sekular seperti ini tidak menyampaikan pengetahuan yang menyokong agama kepada masyarakat. Mereka menjadikan ilmu yang dibawa oleh para nabi sebagai sesuatu yang dipertuhankan, lalu menggunakannya untuk menentang para nabi. Itulah sekularisme. Sekularisme bermaksud menyandarkan undang-undang negara kepada sains dan akal, bukan agama. Namun, Allah lah yang mengajarkan ilmu-ilmu ini dan akal tersebut. Dan apa yang diajarkan oleh Allah juga adalah apa yang diturunkan oleh Allah. Allah tidak menurunkan kitab-kitab mazhab dan kitab-kitab hadis, Allah menurunkan Al-Quran. Semua kitab mesti selaras dengan Al-Quran, sedangkan Al-Quran tidak wajib mengikuti kitab yang lain.
Surah An-Nisa 123 hingga 124. Balasan baik yang dijanjikan Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang melakukan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak akan mendapat wali, pemimpin, dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal-amal soleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam syurga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun. Surah Al-Jathiyah 24. Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Hadis, berhati-hatilah terhadap perkara-perkara yang diada-adakan kemudian dalam agama. Sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan. Hadis, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap umatku ialah para pemimpin yang menyesatkan. Hadis, mereka membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu tidak akan melewati kerongkongan mereka. Rasulullah SAW bersabda, hampir tiba waktunya bangsa-bangsa lain akan saling mengajak untuk mengerumuni kamu, sebagaimana orang yang makan mengerumuni satu hidangan. Seseorang bertanya, apakah itu kerana pada waktu itu jumlah kami sedikit? Baginda bersabda, tidak, bahkan pada waktu itu kamu ramai. Tetapi kamu akan menjadi seperti sampah yang terapung di atas arus banjir. Allah akan mencabut rasa takut terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Dia akan meletakkan wahan ke dalam hati kamu. Mereka bertanya, apakah wahan itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, cinta kepada dunia dan benci kepada kematian. Sayyidina Imam Ali bersabda, barang siapa yang reda dengan hukum Allah, sungguh dia telah mencapai keselamatan. Dua orang yang mematahkan tulang belakang manusia, ulama yang berbuat dosa dan orang jahil yang tekun beribadah. Cinta kepada dunia adalah punca segala kesalahan. Tanah, Yeremia bab 8, ayat ke-8, bagaimanakah kamu dapat berkata, kami orang yang bijak, dan hukum Tuhan ada pada kami? Lihatlah, pena palsu para ahli Taurat telah mengubah hukum itu menjadi kebohongan. Taurat, Ulangan bab 30, ayat ke-11 hingga 14, perintah yang aku perintahkan kepadamu pada hari ini bukanlah sesuatu yang terlalu sukar bagimu dan juga bukan sesuatu yang jauh. Perintah itu bukan di langit sehingga kamu berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kami, lalu memberitahukannya kepada kami supaya kami dapat melaksanakannya. Perintah itu juga bukan di seberang laut sehingga kamu berkata, siapakah yang akan menyeberangi laut untuk mengambilnya bagi kami, lalu memberitahukannya kepada kami supaya kami dapat melaksanakannya. Sebaliknya, firman itu sangat dekat denganmu, ada di mulutmu dan di dalam hatimu, supaya kamu melaksanakannya. Tanah, Yeremia bab 7, ayat ke-8 hingga 10, lihatlah, kamu percaya kepada kata-kata dusta yang tidak berguna. Adakah kamu akan mencuri, membunuh, berzina, bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, yakni mempersembahkan korban kepada pelbagai nama, dan mengikuti tuhan-tuhan lain yang tidak kamu kenal, kemudian datang berdiri di hadapanku di dalam rumah yang disebut dengan namaku ini, lalu berkata, kami telah diselamatkan, supaya kamu dapat terus melakukan semua perbuatan yang keji itu. Kesimpulan, walau bagaimanapun, mekanisme yang akan melaksanakan kitab-kitab suci dalam pemerintahan negara dan menghakimi manusia berdasarkan kitab Allah itu tetaplah manusia. Tetapi, jika kita melihat pemerintahan agama dalam sejarah, mahkamah inkuisisi, dan pembunuhan yang dilakukan atas nama agama, maka kita dapat melihat bahawa mereka yang berkuasa membungkus kepentingan diri dan politik mereka dengan perisai suci sambil berkata, saya bercakap atas nama Tuhan, agama dan berhala sekular. Sehingga tahun 1789,
kesetiaan orang Eropah ditujukan kepada raja-raja, dinasti-dinasti, atau gereja. Selepas Revolusi Perancis, konsep negara bangsa dan tanah air menjadi nilai-nilai suci sekular yang menggantikan tempat dinasti, gereja dan agama. Pada akhir abad ke-18, akibat pengaruh ideologi nasionalisme, konsep negara dan tanah air mula dijadikan berhala yang dianggap suci di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam. Dalam kalangan umat Islam, tanah air dan negara mula dijadikan sebagai berhala suci yang dianggap layak untuk mengorbankan nyawa demi mempertahankannya, ketika ideologi nasionalisme dicampurkan dengan kefahaman Islam tentang syahid dan jihad. Dengan cara ini, selepas Revolusi Perancis, negara-negara barat yang berkuasa di dunia telah mencipta agama moden. Agama ini berasaskan ideologi nasionalisme dan sekularisme, iaitu fahaman yang menuntut semua warga negara berkhidmat kepada pemerintah, kerajaan, atas nama, berkhidmat kepada negara dan tanah air. Lalu mereka menyebarkannya ke seluruh dunia. Al-Quran dan hadis-hadis sahih tidak mengandungi ajaran yang menganggap tanah air, bumi, bangsa, atau negara sebagai sesuatu yang suci. Pada masa kini, walaupun negara-negara diperintah secara sekular, para pemerintah berusaha mengaitkan agama moden sekular ini dengan Allah serta tokoh-tokoh dan kitab-kitab yang dianggap suci oleh masyarakat supaya rakyat menerimanya. Malah, supaya lebih mudah diterima, mereka juga menggunakan nama Islam, Kristian, atau Yahudi untuk agama sekular yang mereka reka itu. Selain itu, mereka mengambil petikan daripada tokoh-tokoh dan kitab-kitab yang dianggap suci oleh masyarakat, lalu memasukkannya ke dalam agama moden ini. Kita telah mengalami dua perang dunia besar yang terjadi demi berhala, negara dan tanah air ini, yang didewa-dewakan oleh setiap pemerintah kepada rakyat mereka masing-masing. Sebab orang Islam, Kristian dan Yahudi diperdayakan dengan cara ini ialah kerana mereka membaca kitab Allah hanya dengan menghafalnya, tanpa benar-benar memahaminya. Oleh sebab itu, kita harus berusaha dalam hal ini sehingga mencapai iman yang yakin tanpa ada keraguan sedikit pun.